Agama pertama menerima, walaupun agama Islam dalam konteks ini secara tegas menyatakan dialah agama yang benar. Ini kita jelas. Maksudnya orang Muslim sentiasa menyatakan inna dina indallahi Islam. Agama di sisi Allah adalah Islam. Kebenaran agama ialah Islam. Itu pada keimanan orang Islam. Orang lain nak menyangka, agama lain nak kata agama yang benar ialah agama dia pun tak apa. Itu hak dia. Orang Islam kata agama yang benar ialah dia. Muslim menganggap bahawasanya kebenaran itu dalam agama, di sudut agama Tuhan ialah Islam. Jadi itu satu sudut. Tapi dalam masa yang sama, orang Muslim mengiktiraf. Orang Muslim tak mengiktiraf kebenaran melainkan Islam dari sudut hubungan dengan Tuhan. Tapi dalam masa yang sama, orang Muslim mengiktiraf hak untuk wujud bagi agama-agama yang lain. Hak untuk wujud. Soal kepercayaan dalam diri kita. Hak untuk wujud. Dengan itu, satu orang Muslim, dia sentiasa mengiktiraf, mengakui akan adanya agama lain. Adanya agama lain tu Muslim melihat pada satu sudut. Pertama, ia demikian Allah menciptakan penciptaan. Yang kedua, ia melihat sebagai satu peluang untuk dia menyampaikan mesej agamanya dengan cara yang aman, harmoni dan baik. Itu pendirian orang Muslim. Okey. Jadi orang Muslim dalam masalah ini, anda selalu tegaskan, nak ulang yang sama kan. Mereka tidak timbul masalah tentang kepelbagaian kewujudan agama. Sebab itu Islam sekian lama berkuasa di negara Arab. Kalau lihat, Islam masuk ke Mesir. Koptik ataupun Qibtiyah. Kristian. Aqba. Masih ada agama Kristian. Tidak hilang. Kristian di Syria. Masih ada, tidak hilang. Islam masuk ke Andalus, gereja besar Andalus. Ada, tidak hilang. Walaupun ketika Islam diburu keluar kepada Andalus, ataupun sebelum itu, agama-agama yang lain sukar untuk hidup di bawah pemerintahan Kristian Andalus. Tapi Islam memberikan bukti hidup yang saya selalu sebut. Di dalam negara majoriti Muslim, banyak minoriti bukan Muslim yang ada. Bahkan dalam kebanyakan hal, mereka lebih mewah dan kaya pun dibandingkan orang Islam itu sendiri. Pun tidak berlaku ketegangan. Di Malaysia tidak berlaku ketegangan. Di Indonesia ada kes-kes terpencil itu, tetapi secara umumnya tidak berlaku. Kita tidak dapat melihat hal yang sama mungkin di Burma. Kita mungkin tidak dapat melihat hal yang sama di beberapa negara yang lain juga. Hatta di India sendiri. Kita lihat bagaimana dalam bulan puasa ni, lihat ada satu orang di Gujarat yang baca Quran tak ketapi sini, ditampar, dipukul kerana membaca Quran, padahal dia baca sendiri. Tetapi di negara-negara yang majoriti Muslim, hal itu tidak berlaku. Kalau berlaku mungkin persoalan peribadi yang berlaku dan ada kes-kes yang mungkin pihak tertentu menimbulkan ketegangan. Kenapa? Bukan kerana soal orang Muslim itu dia kerana nak menjaga keamanan negaranya, tidak. Bukan soal itu yang asasi. Kerana itu adalah merupakan asas yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Quran supaya kita ini tidak menzalimi orang-orang yang tidak melakukan permusuhan dengan kita. Bahkan kita tidak boleh zalim dengan sesiapa pun. Maksud kita tidak boleh bermusuh dengan orang yang tidak bermusuh dengan kita. La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhakumullah 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum. Wa man yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Allah tak larang kamu berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam agama kamu dan mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu untuk kamu
berbuat baik dengan memberikan harta kamu. Tabarruhum wa tuqsitu ilaihim, dan melakukan keadilan kepada mereka. Sesungguhnya Allah sukakan kepada orang-orang yang adil. Hanya Allah melarang kamu untuk berbuat baik. Berbuat baik artinya kamu berdamai, sedangkan orang itu menzalimi masyarakat kamu. Bukan soal peribadi. Kepada orang-orang yang memerangi kamu kerana agama kamu. Kalau memerangi kita kerana dia marah kereta kita langgar dia marah ayam kita masuk pagar dia marah lembu kita makan soal tanaman dia, itu soal lain. Yang Quran hanya benarkan berlaku ketegangan jika dia perangi kita sebab kita Muslim. Bukan kerana apa kesalahan kita dengan dia. Dan mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu dan berusaha mengeluarkan kamu daripada kampung halaman. Jangan kamu lantik mereka. Siapa yang lantik mereka, maka dia adalah orang yang zalim. So, maka majoriti ulama-ulama Islam dalam hal ini menyatakan bahawasanya asas awal hubungan antara Muslim dan Muslim perdamaian. Asal perdamaian. Walaupun ada mazhab Zahiri dan qaul dalam Syafi'i sikit, ada perbincangan yang menyatakan asalnya al-hirabah, yakni asas kepada hubungan, iaitu ketegangan kerana perbezaan akidah. Tetapi majoriti umat Islam secara umumnya, majoriti para usuliyun, majoriti para fuqaha bersetuju bahawasanya asas hubungan Muslim dan non-Muslim perdamaian. Sehingga zahirnya permusuhan. Permusuhan bukan Muslim saya kan. Dan permusuhan itu bukan kerana Muslim pergi kacau dia ke, ataupun dia orang melanggar ke accident kereta ke, tak. Permusuhan itu kerana dia membenci kita kerana agama kita. Barulah. Tu pun Islam ada lagi jalan dakwah dengan baik, nasihat dengan baik, tidak menzalimi yang tidak terlibat. Itu lagi, masih lagi proses. So, kalau ditanya pendirian Islam, Muslim, kerencaman, itu asas yang saya nak letak sebelum kita membincangkan dalam keadaan negara kita. Kenapa negara kita ini banyak juga insiden-insiden. Suhunya semakin panas. Tetapi 60 tahun lebih, kenapa keadaannya masih dapat terkawal? Saya bukan nak mengangkat kerana saya Muslim, tapi saya kata kerana majoritinya Muslim. Selalu saya buat contoh yang klasik. Sejak kecil, orang bukan Islam boleh hidup di tengah kampung orang Islam. Boleh makan nasi sekali, boleh pergi buka kedai. Mungkin keadaan yang sebaliknya sukar juga untuk berlaku. Tapi boleh makan sekali, boleh pakai, boleh semua. Dan kalau orang bukan Muslim pergi kacau dia pun, masyarakat Muslim akan bertindak. Itu sebab tu adanya keharmonian. Dan saya harap semua kita menghargai keharmonian ini. Menghargai. Kerana itu tak perlu diajar. Ustaz Mat, kita ni kena tahu bahawasanya kita kena buat baik dengan orang bukan Muslim. Kerana kita ni warga negara Malaysia yang baik. Kalau hal itu tak dibangkitkan pun, Muslim tetap melakukan kebaikan itu kerana ia adalah arahan di dalam Quran dan Sunnah.